Okey, selain daripada aktiviti sukarelawan ni menyihatkan badan kita, dia sebenarnya juga menyihatkan minda kita juga. Macam mana aktiviti ini, orang kata, selain daripada kita membantu komuniti, kita juga sebenarnya membantu diri kita, jiwa kita sendiri juga. Sukarelawan ni dia memang menyihatkan fizikal, macam kita join gotong royong, rewang apa semua tu satu sudut lah. Dan antara yang sudut yang lebih besar adalah dia juga untuk mental. Antara bukti dia bila kita selalu turun dengan masyarakat, kita selalu bantu orang, kita automatik akan rasa kepunyaan dalam komuniti. So mana-mana orang yang sunyi, yang tak berinteraksi dengan orang, bila dia mula terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan ni, dia akan keluar daripada mood senyap dia tu. Betul. Dan akan menyebabkan dia jadi lebih aktif dengan orang. Kalau compare orang yang tak bercampur ni, hujungnya kan akhirnya orang cakap habis-habis sendiri je. Betul. Macam kita punya program, kebanyakan program kita akan libatkan banyak segmen. Budak ada, orang tua ada, belia pun ada. Lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat tu semua terlibat sama. So bila dia terlibat dengan kesukarelawanan seiring dengan semangat Malaysia Madani tu, menjadikan dia lebih aktif dan lebih cergas. Mana dia taklah lemah je kan. Betul. Okey.